Gula wastu. Kali ni Abang nak kongsi satu gerai legend yang buka dalam kebun getah. Buka sehari saja seminggu dekat Pasar Guntung, Pasar Pendekar di Pasir Putih, Kelantan. Berapa hiasan? Berapa hiasan ni buat? Nenek-nenek moyang aja ni buat. Kami pergi gocok. Sila. Pendekar. Ni kebun getah. Tapi sini hari Jumaat aja ada. Kak Wanzi, Pasar Pendekar. Mana Kak Wanzi tu? Ya. Ni tak ada. Kak Kunyi. Ya, biar. Cepat ambil berdekat. Masuk pandai kayak gini. Kedai Kak Azim ni. Kalau semua habis berlakon ni kan tak berlakon. Ni saya orang jadi dulu ni. Saya follow. Sesuai dengan mung. Macam dulu. Nak tak ada orang buat. Okey, nak tak ada orang buat. Saya follow. Saya follow. Orang tua. Kamu tele tu. Petang. Lagi cek. Waktu. Ha. Waketung. Waktu. Waktu. Lah dia. Saya ingat waketung. Nak lah. Oh ni waktu. Sini dah ada lain tak ada. Gula wastu. Oh, betul. Sayur nenek-nenek moyang aja ni buat. Ni kedai itik. Itulah. Ini ayam tu ikan kering. Telur. Ni petang, kacang terus ada. Sayur kolok dah ni. Dah mari 2 tahun lepas pula lah. 2 butir cukup. 2 tahun sekali tu mari. Cukup ke 2 butir? Cukup dah 2 butir orang jatuh. Berdua lah. Ni goreng tak ada kapu. Tak ada kapu. Siapa ke mana juga? Maknya pendek. Ni tau. Boleh. Kenapa? Ni bukan goreng, tak ada goreng. Oh, tu asyik petang sedap. Di belakang ni ada kamu. Ada lagi yang butir. Oh, ada memang sedap. Abi bagi, ada pun lewat mari. Tak ni kat jual kedai lain. Duduk buah situ. Tak jual dulu. Itu dulu apple. Buah. Tahu ke apa tu? Banyak habis dah. Ada lagi? Ni. Lepas tu? Atau ni apa ya? Oh, ni naria. Naria je. Naria je. Tapi kalau nasi biasa pun ni juga. 3 je. 3 yang nasi kosong. Tak ada lauk. Ada lauk. Kabu lah. Syarifah Alawiyah ambil. Takut salah faham. Nasi kerabu. Nasi kerabu ke pun dia panggil combine. Nasi kerabu minyak. Nasi kerabu minyak. Tapi si awak kena mari awal lah sebabnya dia kalau mari pukul 8 tu penuh lauk. Kalau mari lah ni tak ada lauk mana lah. Saya pun mari. Pun beringgit dekat narimbun. Apa kita duduk zaman Kami pergi gocok. Sila. Pendekar. Pak Adi ngejek-jek. Tak ada bu. Kami penjajah. Mana ile habis dah makan. Allah. Kalau masuk dalam ni kan dia makan berapa getah. Yo pun mejo kita beli hari ni. Abang keduk ni hari ni dia. Jaga kebersihan. Basuh guna air getah. Air pok. Pokok getah. Basuh. Pokok getah. Basuh guna air pok. Duduk kaki meja yang kocok. Lebih dulu kaki. Saya tak ada mood dah nak mic punah ni. Aduh. Dah lah belalem tu. Tak ada masuk. Lah ni kita nak makan ke apa? Okey, goni muka tu. Oh ni. Okey, lah ni saya nak makan gon ni. Ya masak lemak Wastu. wastu. Masak lemak wastu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam rebung. Dia ada macam petang. Hitam-hitam tu petang. Macam masak lemak biasa. Dia rasa ikan kot sikit. Cumanya wastu tu yang masing-masing. Dia rasa ikan-ikan tak? Ada ikan. Telur itik kuning. Susu macam kuning kuat. Sambal petang. Sambal bilik orang kampung. Petang makan kulit-kulit tau. Ya, dia mesti orang kampung ni malah nak koyak. Dia buat dengan kulit lalu. Petang kulit dia tak pahit-pahit pun. Tak pun. Dia kalau dia celor molek tak pahit. Bila dia goreng dia rasa lain kulit petang. Dia tak pahit nak makan. Ni kerisik syarat tak masak tak biasa makan. Kerisik ni macam gunung awah. Tapi ibu jantung pisang, ibu kacang panjang. Macam kari tapi kering. Ni. Tak ada. Tak, dia lemuk-lemuk. Ni puya, puria katak bawa telur. Pahit. Dia masing pahit. Dia rasa macam besi. Dia masa hanyis. Dia ada bawang hanyis. Tu tak memang puya rasa gini. Macam ikan kena di sudu, dia hanya ikan di sudu. Oh gitu. Terah. Dia pahit ujung. Pahit. Apa dia serap pun? Besi. Gazang. Besi. Setengah macam besi, setengah macam ikan. Dia ada Gapo tu benang? dia ada zat besi banyak kot. Dalam peria. Tapi lu tak using makan banyak dia. Duk, sebab ni. Sebelum makan gon ni dulu. Kita akan jadi balong nasi orang panggil. Tengok ni, ambil nasi tapi saya tak nak makan. Nak makan lauk-lauk gitu. Ni makan nyel panggil. Kenyal ada strawberry, ada kopi, ada Strawberry, kopi, coklat. Dia ni boleh ada dekat apa?
Saudara siri, tak saudara siri je dapat. Ada. Dia ni Ada. bapa Syah ni anak 5, anak ni 7. 7. Tapi boleh maintain gini. Sebab dia jaga kesihatan dan jaga berat badan. Berat badan dia gini. Ni. Dan sebenarnya kita beli banyak makanan, tapi semua makanan ni kita bawa balik. Bawa balik Untuk ni. kedai ni kita makan kedai di kedai Wanzi saja dah. Ni kena bakar kolok gapo tu. Tapi kita tak beli tadi. Harap awak support Abela juga pergi Cameron Street Cafe dan Bangkerai. Kita ada udang galoh, ke bakar makanan Cameron semua ada di Kuala Terai. Ni so lagi. Juga kita wetino. Kalau kita mana wetino ada masalah kegatalan, bau-bau dan mayonis yang berlebih. Orang lepas beranak, jahit tapi tak sia-sia. You guys cuci dengan ni. Sirih dia ada probiotin, arbutin dan juga glutathione. Semua yang memeter baik. Arbutin macam bau juga deh. Yes. Dia nak stabik ni. Nak comel sekata jadinya kulit. arbutin kalau pakai muka. Tapi ni kalau ke celok ke kulit-kulit keruk okey. Waktu lah dia nak meratakan. Kabut dia neya je. Kabut ni kalau orang Kelantan makan atas tapi kena gaul saya awak. Tak sampai tepi. Gaul. Tapi dia benar nasi kabut yang biru. Cumanya nasi kabut dia habis, dia terpaksa bagi nasi je panas. Dalil dia tengok kulit kayu mana. Sebab kita gaul dengan nasi je panas. Sambar dia terjadi. Tumi ke hok budu tak dia ambil ni. Budu siap. Siap awak kecam dalam batang kubis tapi dalam masak dah. Yang nasi kabut dia jadi dia macam rangup. nasi kabut hok guna oleh-oleh basah. Kat mari belakang dah makan lagi getah. Banyak lagi konten kita buat gini. Untuk siri ni saja ada 2 video. Satu Abela makan sini, satu lagi Abela beli dalam pasar. Panjang hangat. Jelas. Pendek video. Baik, assalamualaikum. Mana kedai dah? Ada jual estok, petang, kacang. Pas macam tak jual lah. Macam apa suara? Masa bangun macam. Kacang, modal hisau dengan kacang. Salah diri, buat diri. Igat diri. Ikat diri. Abela makan apa ni, Abela royak dalam tu. Semua dah tak lagi. Ya. Dah, kita buat video modal senyala tak boleh. Bila-bila dah. Boleh. Nak baik gana Abela. Apa? Mau nak pagi, subuh. Pagi boleh pagi juga. Pagi juga di rumah aku. Berapa hiasan? Ni puluh hiasa ni pula. Tok sebuku 5 ya, 3 buku 10 ya. Keladi RM5 satu batang. Ubah dalam cara nak makan entah. Kita tengok butak dia tu duduk kat celah mana. Letak kat tepi. Isi dia. Kalau isi besarnya. Tengok orang nyala dia. Sama dengan tu je. Alhamdulillah lah isi banyak. Akan syarah ada kali. Oh lah. Modal panjat diri kau. Buat apa? Bukan ni kena video. Okey. Mimi pun makan dah. Dia makan lagi ni. Pokabu, apa roh dia panggil. Oh kata. Oh gini siap dah le. Yamaha. Apa Yamaha? Buah legend. Orang bakar tepi jalan kat tempat kerupuk. Berangai. Ya semua cuma panggil. Budak kopi. Kau makan. Tak. Jangan lupa kalau lalu Kuala Kerai, singgah kedai Abela di Cameron Street Cafe, makan ikan bakar sambal kita. Dua-dua kafe Abela ada ikan bakar. Luah lita pagi. Ada Indonesia awak boleh pagi teh putar kereta tu. Okey, sini kita ada ikan bakar. Kalau tangan saya ni kita ada ikan siakak ke. Hak ni kita ada soto bakar. Kita besar dah, bukan soto kecil dok. Lepas tu hak ni ikan talapia. Ikan talapia. Lepas tu ni kita letak dah. Kita akan bagi sambal belacan dengan sambal kicap. Memang sedap dok.